Hai, Assalamualaikum. Selamat datang ke pembentangan saya yang bertajuk Mari Cuci Tangan. Terlebih dahulu, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Nur Hidayah Akilah binti Muhammad Fazli. Saya sedang mengikuti ijazah sarjana muda dalam bidang pendidikan awak kanak-kanak di OUM Negeri Sembilan. Pada hari ini, saya akan membentangkan satu topik yang bertajuk keselamatan dan kesihatan yang penting untuk kanak-kanak kecil, iaitu cara mencuci tangan dengan betul. Tujuan rakaman ini adalah untuk menerangkan konsep mencuci tangan, menjelaskan mengapa topik ini sesuai untuk kanak-kanak yang berumur 4 sehingga 6 tahun dan menunjukkan strategi pengajaran yang boleh digunakan oleh guru tadika semasa mengajar di dalam kelas dengan cara yang lebih menyeronok. Mari kita mulakan dengan memahami apa itu mencuci tangan. Mencuci tangan ialah amalan yang membersihkan tangan menggunakan air yang bersih dan sabun bagi membuang kotoran serta kuman yang ada dekat tangan kita. Okey, walaupun nampak mudah, mencuci tangan dengan betul memerlukan beberapa langkah supaya setiap bahagian tangan ni betul-betul bersih. Mencuci tangan bukan sekadar menyapu tangan pada tuala, tetapi mencuci tangan memerlukan air yang mengalir, sabun serta masa untuk menggosok setiap bahagian tangan. Tangan yang bersih dapat membantu kanak-kanak supaya kekal sihat dan aktif sepanjang hari. Mengapa mencuci tangan tu sangat penting? Setiap hari, tangan kita ni menyentuh banyak benda seperti mainan, meja, tanah, baju, kawan. Setiap permukaan terdapat kuman yang sangat kecil dan tak boleh dilihat dengan mata kasar kita. Pada peringkat umur inilah, kanak-kanak berada di dalam fasa belajar melalui pengalaman konkret dan pemerhatian. Kanak-kanak belajar paling baik apabila melihat, menyentuh dan secara langsung melakukan sesuatu, bukan sekadar hanya mendengar daripada penerangan. Cuci tangan ialah satu amalan yang sangat mudah ditunjukkan dan diulang setiap hari untuk kanak-kanak. Jadi ianya sesuai dengan cara mereka berfikir. Dari sudut perkembangan kognitif pula, kanak-kanak pada usia ini mempunyai tumpuan yang singkat dan berfikir secara konkret. Oleh itu, penerangan perlu ringkas, berulang dan disertai dengan contoh yang boleh dilihat. Apabila amalan mencuci tangan diajar melalui pergerakan, gambar, lagu, ia lebih mudah difahami oleh kanak-kanak dan diingati berbanding dengan penerangan yang dilakukan secara panjang. Selain itu juga, kanak-kanak pada usia ini diorang lebih gemar untuk meniru orang dewasa ataupun rakan-rakan mereka. Oleh itu, kanak-kanak cepat belajar apabila guru menunjukkan contoh. Mengajar amalan berikut adalah 7 langkah mencuci tangan dengan cara yang betul yang boleh kita ajarkan kepada kanak-kanak. Semasa mengajar cara mencuci tangan ni, guru boleh menunjukkan setiap langkah ni dengan perlahan-lahan sambil kanak-kanak memerhati dan mengikut. Untuk kanak-kanak, kita juga boleh ringkaskan langkah ini sambil menyanyi supaya diorang lebih seronok dan mudah mengingat langkah-langkah mencuci tangan ni. Kita perlu mencuci tangan sebelum kita makan, selepas menggunakan tandas, selepas bermain dan selepas bersin atau batu. Dengan mengingati waktu-waktu ni, kanak-kanak dapat mengamalkan kebersihan tangan secara tetap sepanjang hari. Seterusnya, saya akan kongsikan 3 strategi pengajaran yang sesuai untuk mengajar topik ni. Strategi yang pertama ialah bercerita. Guru boleh menceritakan kisah seekor katak yang comel, contohnya si kuman nakal yang suka tinggal di tangan yang kotor dan bagaimana sabun mengusir kuman tersebut. Dalam cerita tu, si kuman nakal ni bersembunyi di celah-celah jari, tetapi apabila kanak-kanak menggosok tangan dengan sabun dan air, kuman tersebut terpaksa pergi. Kita boleh menggunakan suara dan mimik muka yang berbeza untuk setiap watak supaya cerita tu jadi lebih hidup dan menarik. Melalui cerita-cerita, kanak-kanak lebih mudah memahami konsep kuman yang abstrak kerana ia disampaikan dalam bentuk yang lebih menyeronokkan dan dekat dengan dunia mereka. Dalam cerita tu, si kuman nakal ni
bersembunyi di celah-celah jari. Tetapi apabila kanak-kanak menggosok tangan dengan sabun dan air, kuman tersebut terpaksa pergi. Kita boleh menggunakan suara dan mimik muka yang berbeza untuk setiap watak supaya cerita tu jadi lebih hidup dan menarik. Melalui cerita-cerita, kanak-kanak lebih mudah memahami konsep kuman yang abstrak kerana ia disampaikan dalam bentuk yang lebih menyeronokkan dan dekat dengan dunia mereka. Kemudian, strategi yang kedua pula ialah tunjuk cara sambil menyanyi. Guru menunjukkan setiap langkah cara mencuci tangan ni di hadapan kanak-kanak, kemudian minta mereka mengikut bersama-sama. Untuk memastikan kanak-kanak mencuci tangan dengan cukup lama, kita boleh menyanyikan lagu pendek selama kira-kira 20 saat. Sebagai contoh, rentak lagu yang mereka kenal. Okey, jom nyanyi dengan saya. Jom cuci tangan, gosok-gosok, gosok depan, gosok belakang, celah jari, bilas dan lap tangan bersih. Sekali lagi, jom cuci tangan, gosok-gosok, gosok depan, gosok belakang, celah jari, bilas dan lap tangan bersih. Kita boleh ulang sebanyak 2 kali supaya kanak-kanak berasa seronok dan gembira untuk mengikut cara mencuci tangan dengan betul. Cara menggabungkan pergerakan muzik dan pengulangan yang berkesan akan mudahkan ingatan kanak-kanak. Strategi yang ketiga pula ialah belajar sambil bermain. Salah satu aktiviti yang menarik ialah meletakkan sedikit serbuk berkilat pada tangan kanak-kanak. Dijadikan sebagai kuman yang palsu. Kemudian minta kanak-kanak cuci tangan sehingga serbuk itu hilang. Kanak-kanak juga boleh melakukan aktiviti bermain peranan sebagai doktor kecil atau menyusun kad bergambar mengikut urutan yang betul langkah-langkah mencuci tangan. Selain daripada itu, guru juga boleh menyediakan stesen mencuci tangan dan memberi pelekat bintang kepada kanak-kanak supaya kanak-kanak lebih seronok untuk belajar mencuci tangan. Ganjaran kecil inilah yang menggalakkan kanak-kanak untuk mengulangi amalan ini setiap hari. Dan sebagai kesimpulannya, mencuci tangan adalah satu amalan kesihatan yang sangat mudah tetapi sangat penting untuk melindungi kanak-kanak daripada penyakit berjangkit seperti sesama, demam, batuk. Topik ini memang sesuai untuk kanak-kanak yang berumur 4 hingga 6 tahun kerana selaras dengan apa yang mereka belajar, iaitu melalui pemerhatian, pengulangan dan permainan. Dengan menggunakan strategi bercerita, tunjuk cara nyanyian, belajar sambil bermain, guru dapat menyemai tabiat mencuci tangan yang akan memberi manfaat kepada kanak-kanak sepanjang hayat. Sebagai bakal pendidik, kita memainkan peranan yang penting untuk membentuk generasi yang lebih sihat dan lebih prihatin terhadap kebersihan diri sendiri.